Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Innovators mewakili Sekolah Menengah Agama Sultan Ismail Dungun akan membentangkan projek kami yang bertajuk Convenience Study Light. Ini adalah pengenalan kumpulan kami yang dibimbing oleh Nurul Fida binti Muhammad Khalid, saya Auni Insyirah binti Marzuki, saya Putri Arin Sofia binti Muhammad Syukri, saya Siti Raihana binti Muhammad Sofian, saya Nurul Hussein Tujanah binti Nur Hisham, dan kami semua adalah ahli kumpulan Innovators. Sekumpulan murid yang tinggal di salah satu kawasan pedalaman seringkali mengalami masalah blackout. Blackout pula dah. Itulah, jadi susah lah nak belajar kalau macam ni. Blackout lagi? Susah kita belajar macam ni. Weh, aku rasa aku ada idea dah. Jom buat sesuatu. Bahan dan kos yang kami perlukan ialah cardboard terpakai RM1.60, extender wire 30cm RM3, mini solar panel RM4.60, lampu LED RM1.50, mini bateri RM5, gam RM2, double tape RM80, Swiss micro mini RM1.80. Jumlah keseluruhan yang kami perlukan adalah RM20.30. Fungsi Convenience Study Light adalah panel solar mini menyerap tenaga haba dari cahaya matahari dan menghasilkan tenaga elektrik dengan menukarkan tenaga haba yang diserap. Tenaga elektrik akan disimpan dalam bateri dan tenaga itu akan mengalir melalui wayar seterusnya membekalkan tenaga elektrik kepada lampu agar menyala dengan terang pada waktu malam untuk membantu pelajar tersebut mendapatkan pencahayaan yang sesuai. Ini adalah bentuk produk yang kami bina. Sebagai tapak bagi produk ini, kami menggunakan kardboard yang berukuran 25 cm untuk bahagian belakang, hadapan dan kedua-dua sisi. Sebagai tiang, kami menggunakan kardboard yang berukuran 20 cm. Kami juga menggunakan panel mini solar sebagai sumber tenaga dan menggunakan wayar untuk menyalurkan tenaga kepada bateri dan disambungkan kepada suis tekan tutup dan akhirnya disalurkan kepada lampu.